Dia datang dalam satu kotak besar. Satu box. Ni memang disahkan lah. Kita pakai JAKIM certified lah. Punya ni cerita. Ni pasal ni kosong dia. Yang confirm certified by JAKIM ada certain logo halal. Kita tak yakin benda tu betul halal ke tidak. Dia tidak. Perkara ni adalah aduan daripada tahun 2023. Okey, secara jujur saya tanya awak, adakah awak rasa saya menyusahkan awak? Kalau awak rasa saya menyusahkan, saya minta maaf tau. Saya jarang minta maaf. Tapi kalau awak rasa macam saya nak menyusahkan awak, tidak. Ini berkaitan dengan halal. Satu tanggungjawab yang sangat perit tau. Bukan senang-senang. Dia sangat besar. Halal ni berat. Bukan senang tau kita nak gunakan kursa. Barang kita jual tu halal. Barang daripada ladang sampai ke meja makan tu kita nak pastikan dia halal. Tadi betul tak ada barang awak yang awak pun tak yakin dia ni ada halal ke tidak kan? Tapi walhal awak sedia maklum jenama tu memang halal. Tapi dekat blog tu langsung tak ada menyatakan dia halal ke tidak. Saya rasa kalau awak was-was, apatah lagi saya. Tapi saya tidak mengatakan barang awak tu tidak halal. Penggunaan logo halal tu sebab ada barang memang betul halal. Betul, barang kat sini saya mengaku hampir 70% barangnya halal. Dapat sijil, betul sijil tu diiktiraf oleh JAKIM, betul, diakui. Cuma ada beberapa barang saja halal ni bukan dia sembelih binatang tu dekat negara dia. Lepas tu dia hantar tak. Daripada momen dia sembelih, cara dia sembelih, cara dia simpan dekat sana, dia sejuk beku, cara dia bawa pengangkutan sampailah dekat kedai. Itu awak kena tengok. Dan tak rugi awak apply halal. Saya share maklumat yang orang kata apa, tak ramai orang sedar. Halal Malaysia, halal daripada negara kita, banyak negara yang cemburu. Sangat kuat. Halal kita sangat kuat. Awak represent orang Malaysia untuk bawakan satu message, satu image cakap halal Malaysia bukan benda main. Kami boleh buat, korang macam mana? Biarkan hari ini jadi satu pengajaran untuk perniagaan awak lebih maju akan datang. Awak apply saja. InsyaAllah dia orang dekat JAKIM ni sangat membantu. Okey, kalau saya nampak ni pada packaging ni ada pun penanda apa-apa berkaitan dengan halal. Halal ni sangat penting. Kita tengok macam ni kita macam ragui. Sebab tu hari ni penguatkuasaan yang kita buat ni tujuannya untuk memberi kesedaran pada masyarakat. Halal tu daripada awal sampailah ke meja makan. Kita nak pastikan benda tu halal. Kalau orang dah cakap halal, kita nak pastikan benda macam tu. Tapi ustaz pun sama macam saya, penguatkuasa mesti kena punya. Kita orang nak berniaga, orang pakai halal ni apa semua. Betul. Itu standard tau ustaz. Cuma kita nak berniaga, kalau kata dia mengatakan barang tu halal, dia mesti bertanggungjawab daripada punca dia ambil sampai kepada siapa yang dijual pada meja makan orang tu sendiri. Sebab kita tak nak lah dia guna tiket, dia orang Islam berniaga confirm halal apa semua. Kau tengok macam ni lah. Ada yang tadi kita cek pun tadi, dia punya logo halal pun tak. Ini nampak kat kita memang susah kan? Susah. Memang susah kan? Tapi nak tanya ustaz lah, mana susah nikahkan orang ke nak pastikan makanan halal masuk dalam badan? Yang ni kena pastikan. Nak pastikan barang halal masuk dalam badan. Kalau macam tu saya nak ikut ustaz pergi nikahkan orang.